Bos, macam mana kalau banjir kilat, air naik, melimpah ke jalan ataupun rumah orang? Geng, just trust me. Selama Bojan dekat sini, parit ni tak pernah penuh air, geng. Kalau kau tengok air dia penuh ni, disebabkan Bojan buka pipe Bos Ijan sendiri. Bukan pipe apa-apa curi air ke, no. Bojan buka pipe gudang nak penuhkan parit ni. Sebab parit ni dia tak boleh nak penuh lah, senang kata. Korang tahu kan parit bertendang tu bunyi dia macam mana? Tapi walau bagaimanapun, untuk safety Bojan dah buat lah. Untuk piping, mesin air. Andai kata mana tahu tiba hujan seminggu lebat, tak berhenti kan? Ada safety-nya. Dan itu bukan ceritanya sebenarnya. Cerita dia, nampak tak? Huru-hara, tonggang langgang, siap sofa, berwarna-warni. Dengar baik-baik, setiap petang Bojan akan update untuk function setiap malam minggu. So majoriti tahu, function malam, huru-hara? Event malam kan dah nak bermula, geng. Setiap malam Bos Ijan akan update barang yang Bos Ijan ada untuk jualan lepas isyak. So, korang boleh tengok barang apa yang korang kenal. Contoh di debit ni yang majoriti tunggu 1000 lebih dah sampai. Yang bawah 1000 kejap lagi Bos Ijan tampal harga. So, tengok video. Mungkin Bos Ijan tak dapat nak live macam dulu, geng. Tapi Bos Ijan akan update dekat video Bos Ijan, okey? Ni sobat-sobat kalau tengok, tu cantik tu. Baldu tu boleh tahan bawah RM3,000. Serius lah, bos. Yes, so this is gudang Bos Ijan. Korang tengok update Bos Ijan, kenan barang datang. Walk in, jangan beli online. Bos Ijan tunggu korang dekat gudang Bos Ijan. Tapi color dia, cantik pula.